Perbincangan mengenai perkara-perkara wajib, sunat dan larangan semasa mengerjakan haji. Perkara-perkara wajib haji. Terdapat banyak perkara wajib haji. Antara yang paling utama adalah seperti berikut. 1. Berniat ihram dari mikat. 2. Berada, mabit, di Muzdalifah walaupun seketika. Waktunya bermula selepas solat subuh pada 10 Zulhijjah sehinggalah terbit matahari. 3. Melaksanakan tawaf ziarah, tawaf ifadah, pada hari kurban iaitu pada 10 Zulhijjah. 4. Melakukan sair sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan Marwah. Sair hendaklah bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 5. Melaksanakan tawaf sadar bagi mereka selain penduduk Makkah. Ia juga dipanggil sebagai tawaf wida, tawaf selamat tinggal. 6. Menunaikan solat sunat 2 rakaat selepas setiap kali selesai tawaf. 7. Melontar batu di jamrah yang ketiga, Jamrah Kubra _Akabah, pada hari kurban. 8. Bercukur atau menggunting rambut di dalam kawasan tanah haram pada hari kurban. 9. Berada dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil semasa melakukan tawaf dan sair. 10. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, pantang larang ihram. Contohnya, bagi lelaki dilarang memakai pakaian bersarung garis miring berjahit, menutup kepala dan muka, memburu, membunuh, mengucapkan kata-kata lucah yang membangkitkan syahwat, bergaduh atau bertengkar dan sebagainya. Perkara-perkara sunat haji. Terdapat juga banyak perkara sunat semasa mengerjakan haji. Antaranya: 1. Mengambil wuduk atau mandi sunat sebelum memakai pakaian ihram. 2. Memakai kain rida, selendang atas, dan izar, kain bawah, berwarna putih yang baharu atau yang telah dibasuh bersih. 3. Menunaikan solat sunat 2 rakaat selepas berniat ihram. 4. Memperbanyakkan bacaan talbiyah. 5. Melaksanakan tawaf kudum bagi selain penduduk Makkah, bagi jemaah yang datang dari luar. 6. Memperbanyakkan ibadah tawaf, tawaf sunat, semasa berada di Makkah. 7. Melakukan idtiba, iaitu meletakkan bahagian pertengahan kain selendang, ihram, di bawah ketiak kanan dan meletakkan kedua-dua hujungnya ke atas bahu kiri sebelum memulakan tawaf. 8. Melakukan ramal semasa tawaf. Ramal ialah berjalan cepat dengan langkah yang pendek sambil menggoyangkan kedua-dua bahu pada 3 pusingan pertama tawaf. 9. Melakukan harwalah semasa sair. Harwalah ialah berjalan pantas, berlari-lari anak, yang lebih laju daripada ramal. Di antara 2 tiang garis miring lampu hijau pada setiap pusingan daripada 7 pusingan sair. 10. Menyentuh, istilam, dan mencium Hajarul Aswad pada setiap pusingan tawaf. 11. Bermalam, mabit, di Mina pada hari-hari kurban, tasyrik. 12. Membawa haiwan korban, hadyu, bagi jemaah haji ifrad, mufrid. Perkara-perkara larangan semasa mengerjakan haji. Perkara-perkara berikut adalah tidak dibenarkan bagi seorang muhrim, iaitu orang yang sedang dalam keadaan ihram. Adalah wajib untuk menjauhi perkara-perkara ini agar ibadah haji tidak fasid, terbatal rosak. Antaranya: 1. Melakukan hubungan suami isteri, bersetubuh, dan perkara-perkara yang boleh merangsang syahwat.
2. Terlibat dalam mana-mana perbuatan haram, maksiat. 3. Mencaci maki atau bergaduh dan bertengkar. 4. Memakai wangi-wangian. 5. Memotong kuku. 6. Bagi lelaki, dilarang memakai pakaian yang bersarung atau berjahit seperti kemeja, seluar, jubah, atau sarung kaki, stocking. 7. Menutup kepala atau muka dengan sebarang penutup garis miring kain biasa. 8. Menutup muka dan kedua-dua belah tangan, memakai sarung tangan, bagi wanita. 9. Memotong, menggunting atau mencabut rambut di kepala, janggut, bulu ketiak atau bulu ari-ari. 10. Memakai minyak pada rambut atau badan. 11. Memotong pokok, dahan atau mencabut rumput di dalam kawasan tanah haram. 12. Memburu atau membunuh haiwan darat yang liar, sama ada haiwan buruan tersebut boleh dimakan dagingnya maupun tidak boleh dimakan.